Selamat pagi, Assalamualaikum adik kakak semua, wari-wari hamba, saya hamba, apa khabar, akan sihat walafiat pagi ni, hari ni. 2-3 hari lepas saya tengok dalam grup komuniti orang-orang beris kubur besar tu, Bacuk, kawasan saya, tempat saya. Yang mana dalam grup tu ada sekumpulan atau beberapa orang peniaga di pasar beris seolah-olah dia merayu supaya orang-orang Bacuk, orang beris ni marilah beli di pasar, katanya sebab tak ada orang dulu ni, orang kurang dia masuk beli. Jadi hamba pun tengok kesian juga. Jadi betul ke ni berlaku? Jadi bila saya tengok lalu kok pasar tu, saya tengok satu derek yang dulu ada kedai kopi, saya tengok ada sebuah je buka kedai kopi, adalah mungkin pelanggan tetap lah kedai kopi. Saya tengok kedai tu ada beberapa unit tapi satu je yang buka kedai kopi. Saya kebiasaannya kedai ni dia tak buka bukan sebab tak ada orang, ada orang penyewanya, tapi dia tak bagi kepada orang lain sebab bimbang takut terlepas mungkin sewa yang murah ataupun takut orang lain buka, orang lain maju jadi menyesal. Jadi dia pun tak buka satu. Dan saya pusing kok yang dikatakan pasar yang orang-orang tadi Melayu. Saya tengok pasar tu suram. Ramai pembeli, ramai penjual daripada pembeli. Saya tengok satu di belakang je ada jual, adalah beberapa petak dan depan tu kosong. Tak ada orang. Saya tengok sedih juga. Pasar ni tutup pukul berapa buka? Dia kata sampai 3 petang sahaja. Ni budaya menjual sampai 3 petang ni apabila berpunca daripada zaman COVID-19 dululah, untuk berjual sampai 3 petang. Jadi menjual sampai 3 petang ni sampailah ke learning dibuat secara begitu. Jadi saya tertanya-tanya, balik daripada kerja pukul 6, pukul 5, dia nak beli, pasar tutup. Jadi dengan sendirinya pelanggan akan tidak ada untuk waktu petang di pasar beris. Tambah pula sekarang ni banyak pasar-pasar yang mudah orang akses yang berada di tepi-tepi jalan. Dan di dalam komuniti tu ada jugalah yang bagi cadangan dan ada juga yang kata sebabnya tak maju, sebab gini-gini, sebab peniaga, sebab sikap dan sebab bermacam-macam, sebab harga yang mungkin tepi jalan lebih murah. Saya teringat pada satu masa sebelum pilihan raya yang membuatkan Barisan Nasional kalah dulu, Idris Jusuf ada datang ke pasar beris. Di tepi pasar beris itulah Idris Jusuf mengumumkan akan buat kolej komuniti Mara, yang mana secara terus terang dia kata dia akan menyewa semua premis yang kosong untuk diisi kepada pelajar-pelajar Mara. Jadi semua orang sukalah menaruh harapan. Sebagaimana mereka juga dulu sebelum itu, sebelum KIS ditutup, itu Kolej Islam Sains Teknologi yang berada di Telung. Ketika KIS ada, hidup pasar beris ni, hidup. Ramai orang-orang asrama yang di tingkat atas yang kosong tu semua disewa penuh. Jadi meriah pasar beris, hiduplah pasar beris. Jadi apabila Idris Jusuf mari dia mengkhabarkan benda yang hampir sama, jadi orang rasa lega lah, akan hidup semula lah pasar beris. Malangnya pada pilihan raya beberapa bulan selepas itu, PH memerintah Barisan Nasional direhatkan, dan sejak daripada itu tak terdengar lagi Kolej Mara, sudah dibatalkan oleh Atuk Saka. Walaupun begitu, hamba nak mencuit sikit lah pada harapan orang-orang beris, orang-orang Kelantan, orang-orang Bacuk yang memikirkan akan kemajuan. Kita dah tahu 30 tahun, 40 tahun, hampir 40 tahun Kelantan diperintah oleh PAS. Jadi mereka ini tidaklah mengutamakan pembangunan. Di mata rakyat dia tidak mahu pembangunan katanya. Tapi dalam waktu yang sama, orang beris harus ingat pembangunan kedai beris
dicampur tangan oleh kerajaan negeri, yang mana sebelum itu pasar Berih ini meriah orang berjual di tepi jalan tu. Saya kira di Bacuk ni tempat yang utama dia jadi tempuan adalah pasar Berih, selain daripada kedai jelawak. Ini meriah, semua meriah. Tapi apabila kerajaan negeri dan kebiasaannya, saya lihat apabila dia tengok sesuatu tempat itu maju, dia mulalah ada idea nak buka kedai perniagaan. Jadi disuruh peniaga-peniaga ni mengosongkan kawasan kedai tu, bertahun-tahun lah buat bangunan. Tapi apabila siap bangunan kedai yang disewanya letak di tepi jalan, dan bangunan untuk pasar basahnya di belakang. Jadi lari daripada yang tradisi pasar Berih. Maka apabila orang tengok pasar tak ada, duduk di belakang, payah masuk, baru pergi ke tempat lain. Salah satu sebabnya perancangan tu. Walaupun begitu, kita tengok PAS ni tidak tolak pembangunan, tapi beliau tidak mampu. Maka orang Berih kalau tengok, ataupun orang Bacuk ni tengok PAS masih tak mampu, mereka masih bagi peluang mereka. Jadi terimalah apa yang disediakan oleh PAS. Makanya PAS sediakan bangunan kedai untuk orang Berih. Dan satu blok lagi yang saya difahamkan yang ada mesin hemodialisis tu sekarang ni, itu adalah kepunyaan ketua PAS kawasan Bacuk, iaitu Yang Berhormat bekas YB Tawang Hassan Mahmud. Dan Hassan Mahmud ini dia sentiasa mendapat undi rakyat. Sampai dia sendiri tak sedih dah jadi YB, tak sedih dah kat orang lain pula, letak orang lain letak, dia sendiri yang mengundur, tak sedih jadi YB. Nak rakyatnya, walaupun PAS ni calon dia tak sedih jadi YB, rakyat nak lagi, undi lagi. Jadi kita tengok di Kelantan ni, sepatutnya rakyat tengok apabila sesuatu kawasan itu tidak membangun seperti mana yang diharapkan, patutnya kita tukar sementara. Apabila tukar sementara, sendirinya pembangunan akan mari grup. Apabila nampak pembangunan mari, kalau puas hati teruskan, kalau tak puas hati tukar. Ini sampai YB sendiri tak puas hati jadi YB, puas dah. Rakyat ada undi semakin, dia pun lari beri kat orang lain. Sekarang orang Berih kena tengok bahawa kunci pembangunan ini ada daripada kerajaan yang berkuasa di pusat dan yang ada idea. Bukan setakat idea nak membesarkan parti, nak buat benda-benda untuk parti saja, untuk